Hai semua. Berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Anda boleh mempertimbangkan setiap parameter syarikat dengan lebih teliti. Sekarang kita akan melihat petunjuk utama Perbadanan Quad Garis Miring Graphics Inc. Ticker QUAD. Semakan berdasarkan data setakat 15 April 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, Perbadanan Quad Garis Miring Graphics Inc. tergolong dalam subkategori Advertising. 50 syarikat mengambil bahagian dalam analisis yang sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan adalah seperti berikut, tolak 5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.8 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham secara agregat, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata, terhadap markah tolak 5 mata untuk Quad Garis Miring Graphics Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Quad Garis Miring Graphics Inc. dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham Quad Garis Miring Graphics Inc. menunjukkan dinamik 6.3%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori tolak 23.5%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diingat. Permodalan pasaran syarikat Quad Garis Miring Graphics Inc. bernilai $0.27 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $90 bilion. Quad Garis Miring Graphics Inc. mempunyai bahagian sebanyak 0.298% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan sebanyak $0.03 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $26 bilion. Quad Garis Miring Graphics Inc. merupakan bahagian sebanyak 0.134%. Setelah membuat perbandingan saham yang diduduki oleh bursa saham dan permodalan kunci kira-kira, kita melihat perkara berikut. Kongsi Quad Garis Miring Graphics Inc. dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 0.298%. Permodalan kunci kira-kira ialah 0.134%. Iaitu 55% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan nilai buku subkategori, borok, tolak 1 mata. Hutang syarikat yang dikaji berjumlah 0.324 bilion. Hutang kepada permodalan buku ialah 1080% daripada modal syarikat. Penarafan berdasarkan tahap kewajipan hutang syarikat, sangat buruk, tolak 2 mata. Nisbah nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya ialah 0. Purata dalam subkategori ialah 30.6, yang jauh lebih teruk daripada dalam subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $51 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini amat negatif untuk prospek syarikat. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 0.1. Purata bagi subkategori ialah 1.2, iaitu 92% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $2,670 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini negatif untuk harga syarikat.
Penilaian penunjuk hasil masa hadapan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Margin adalah tolak 1.9%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.8%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 5.7%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 2.86%. Ini adalah peningkatan 860% dalam bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam harga pasaran syarikat Quad Garis Miring Graphics Inc., kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $22,000. Dan untuk subkategori ialah $212,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 89.6%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja adalah tolak $4.2,000. Dengan purata untuk subkategori $6.9,000. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan penunjuk syarikat ialah 40%. Anggaran keuntungan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja organisasi ialah $219,000. Mengikut subkategori $184,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 19%. Anggaran volum jualan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Saham yang dipendekkan ialah 9.8%, berbanding dengan purata subkategori sebanyak 6.6%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko squeeze pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 43% bagi syarikat Quad Garis Miring Graphics, Inc. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 42%. Secara purata, saham subkategori disebut lebih kurang sama dengan saham syarikat Quad Garis Miring Graphics, Inc. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $5.16. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $10.16. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 97%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat sebelum ini dalam musim tertentu oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil analisis saham syarikat Quad Garis Miring Graphics Inc. Sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka dagangan jual pada harga $5.15 sesaham. Pesanan itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak rendah. Penilaian syarikat dijalankan berdasarkan kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 4.21. Stop loss ditetapkan pada 6.09. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka transaksi ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi pertukaran pada 15 Mei 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, CRTO, akan menjadi pesanan belian utama. Video mengenai pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini.
Apabila menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi. Pesanan bertentangan ditutup pada harga semasa. Terima kasih kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dari Guru Markets.